أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah karunia-Nya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita semaya maghrib berjemaah. Kemudian kita pula duduk dalam majlis ilmu. Lawak dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khabar semua sihat ke? Alhamdulillah. Panas. Panas sungguh. Di rumah panas sungguh. Nak berasa nak demam gitu. Alhamdulillah ni, mudah-mudahan sihat belaka insya-Allah. Kalau tak sihat tu pakak-pakak nanya khabar lah. Pakak-pakak beroyak. Baik, sambung pengajian kita. Pengajian kita ni pada muka surat apa tu? Muka surat 91 lagi. Bawah dah. Tanda sini bawah dah. Hak muka hak Jawi dah. Hak Ruminya 70 lebih kali dah. Itulah. Tengok dah. Baik, kita masih lagi dalam perbincangannya. Ada adab kita nak kerja ke semaya, nak buat semaya. Maknanya nak kecek bahagia-bahagia sunat. Yang perlu kita tambah, yang perlu kita buat dalam semaya kita untuk kita upgrade semaya kita, untuk kita mengkualitikan lagi semaya kita. Supaya semaya kita tu tak jadi kosong. Dia akan jadi bermakna. Dia akan sampai satu tahap halawatul ibadah. Manisnya kita semaya. Manis pun gula tak tahu. Boleh, masing-masing boleh rasa. Sedapnya semaya tu masing-masing boleh rasa. Sedap dengan makna sakinah, ketenangan. Tenang kita semaya. Jadi loni kita duduk semaya tu duduk dalam serabut semaya. Jumpa dengan God tu haluklah semaya kita haluk. Jadi nak buat gua naga tu kena duduk dalam ilmu. Dia kena buat perkara-perkara yang wajib tu memang kena buat dah. Dan orang panggil tambah lagi perkara-perkara sunat dalam semaya kita. Mudah-mudahan kualiti semaya tu lebih orang panggil apa? Lebih kuat. Lebih comel semaya kita. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata perkaranya maka letakkan kedua sambung hak kita mengaji bani tu. Letak ke dia iaitu maka letakkan kedua tapak tanganmu atas kedua lututmu
Jadi kita nak rokok dah. Jadi sebelum ni kita duduk orang panggil duduk mengajinya bahagia sunat kita tengok pada tempat sujud. Nah, mata kita tu dia panggil an-nazar mahallus sujud. Mata kena perhati ke tempat sujud. Iaitulah sunat. Nah, kalau kita mengaji dah 2-3 perkara baru ni. Nah, minggu lepasnya berkaitan dengan mahallus sujud, yakni tempat sujud tu. Tak saya bicara lah tu. Baik. Apa yang sunat kena letak mata tempat sujud? Kerana nak hadirkan khusyuk. Yakni lebih hampir kepada khusyuk. Jadi khusyuk ni juga. Khusyuk ni juga walaupun dia tidak wajib. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Mujurnya syarak tak wajib khusyuk. Kalau tidak lepeh kita. Lepeh. Nak khusyuk ke mana? Nak khusyuk ke mana? Gotu goni. Heret boleh semaya berlaku. Jadi, cara nak wui khusyuk, maka mata kita tu kena tumpu kepada tempat kiblat. Tempat kita nak sujud. Tempat kiblat. Tempat kita nak sujud. Baru hati kita tu terarah dan khusyuk kita tu. Itu dia. Jadi khusyuk ni tak wajib. Walaupun tak wajib, maka kita kena usaha. Mesti kita usahakan untuk semaya kita ni jadi khusyuk. Kena usaha. Supaya situlah orang panggil kita apa? Nilai tinggi di sisi Allah SWT bila semaya kita khusyuk. Contoh kita buat dah. 5 orang mari semaya. 5 orang mari semaya, mari Jumaat. 5 ni pahala lain-lain berlaku. Walaupun pada zahirnya mari semaya Jumaat, 25 markah ataupun 27 markah. Dan semaya Jumaat ni 27 darajat. Ataupun 25 awkama qal. Baik, 5 orang ni tetap juga berbeza pada pahala dia. Hak ni teringat kau bini. Hak ni teringat kau anak. Hak ni PJJ, hak ni hotel, hak ni kemudian lagi. Macam-macam. Jadi kekhusyukan kita tu bergantung. Bergantung pada masing-masing. Maknanya ustaz kita ni, gambar ni mari semaya Jumaat. Bukan tubik tu boleh 27 belakang. Tak. Ada hak boleh kurang, wali'azubillah. Hak kurang ni kita tak sila. Hak kurang tak sila, lebih tak apa. Lebih tak apa. Hak kurang ni, wali'azubillah yang kurang. Sebab itulah kena jaga sah tu kita sebut dah dulu. Sah kita ni, kalau kita tak jaga, ada lompong, ada rongok. Maka pahala hak 27 tu, dia tolak sah. Begitu. Tolak tu. Jangan kata tak tolak. Sah tu kena jaga molek. Dia rapat-rapat. Qadar rapat kita lah. Rapat benar. Kau nak tahiyat tak boleh. Nak jijuk atas kaki orang. Contohnya. Tu kena ngaji lah. Baik. Jadi, apa kita mari masjid di ramai-ramai, belum tentu semua klik dengan 27. Belum tentu. Tapi hak ramainya klik dengan banyak lah. Cuma akhir zaman ni ramai klik dengan kosong. Kata Nabi SAW, ramai mana orang semaya boleh letih dengan lelah saja. Apa? Tak ngaji bab semaya. Tu dia. Sebab itulah kita mana dia sini ngaji, kamu tengok dah maknanya ada dah pernah tengoklah jadual sini ada ustaz kita duk ngajar dah bab pedoman semaya Jumaat. Masya-Allah. Orang tak ngaji pedoman semaya Jumaat. Tak orang panggil tak jumpa dengan syarat qudwah. Kalau kena dengan syarat betul lah dia semaya. Kalau tak kena tak boleh pahala. Itu makna. Jadi kita nak upgrade semaya kita. Mudah-mudahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kita ibadat ni, Allah Subhanahu Wa Taala tengok semaya kita. Itu macam. Nak kena dengan syarat dulu. Alik kabul, alik terima, alik nak jazak, alik nak wui pahala, tu kita tak tahu. Cuma nak wui betul dengan syarat dulu. Syarat mana? Biar sah dulu. Itu macam. Jelas ni? Baik. Jadi kita nak cakap dah maknanya khusyuk tadi itu memanglah tidak sunat. Tapi kita kena usaha untuk hadirkan hati kita supaya kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semaya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut qad aflahal mu'minun.
alladzina hum ala salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang mukmin ni berjaya. Apa dia berjaya? Kerana dalam semaya dia khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang khusyuk. Maka orang yang khusyuk lebih pahala dia. Lebih benar lah. Tak, pasal dia tamakun dalam semaya dia. Dia orang panggil apa? Ambil berat. Pasal semaya dia. Itu macam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bak khusyuk ni ada satu kisah. Hak ni kita duduk dengar sama dah. Nabi SAW semaya dalam keadaan sangat khusyuk. Sehingga ke Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW tak sedar. Sudah dia baru sedar. Kaki dia siapa bekok. Tak khabar semaya lama. Tapi Nabi memang semaya lama. Pernah seorang sahabat ikut Nabi semaya. Rakaat pertama lepas surah Fatihah. Nabi baca apa? Surah Baqarah. Apa habis? Kalau kita. Okay. Tak imam bunyi alif lam mim. Dah tak imam ni terik. Tak imam ni nak tunjuk dia pandai ni. Baru alif lam mim. Baru ayat dah. Tolong tak imam ni. Zalikal kitabul la raiba. Mana baca surah Baqarah nak berhenti mana? Surah tu panjang. Surah tu kena 2 juz. Nabi SAW rakaat pertama semaya baca surah Baqarah. Sahabat pun sudah Baqarah tu nak pergi ke surah Imran. Ujung surah Baqarah tu sahabat kata alhamdulillah Nabi rokok dah ni. Sambung lagi surah Imran. Kena kita ada sampai tu. Hijau itu. Mutahijah. Sudah Nabi tahu. Semaya Nabi tu bekok. Kaki Nabi tu bekok. Dan satu riwayat lagi bekoh kaki. Supaya kita jalan tak makan lepas sampai bodoh dulu. Kaki kita tu koping belakang. Jalan banyak. Pecah kaki ni. Tu dia. Khusyuknya Nabi SAW semaya. Tak era. Okey, terbaca sabih. Cari kursi dah. Nak cari kursi dah. Tak boleh. Naik kepala. Tak era. Tak boleh. Hanyut. Cakap nak duduk lah. Bukan tak boleh nak sebut kita lemah. Contoh kalau tak imam baca panjang. Ataupun tak imam baca wating dah. Cuma kita tu jenis darah tinggi. Dia hanyut, udah hanyut. Maka kena duduk jangan lock gitu, rebah orang. Boleh kita tunggu duduk. Kena ngaji lah. Ni wak tu yang rebah boleh cacat tu. Kalau hanyut gitu, nak kodok kali, duduk. Duduk sementara dia ambil oksigen bangun pula. Jelas tu dia. Tak ada arah. Yang kedua nak sebutnya cerita kisah sahabat radhiyallahu anhum. Satu orang sahabat nama sahabat masyhur. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Satu hari dia ni jejak duri. Duri di tanah Harak ni kalau duri apa pokok ting. Ada duri juga. Pokok kaktus. Duri. Dia panggil Allah kabar dia dapat Arab. Pokok kita dan duri pelah duri saluk tu. Duri. Jejak duri. Jejak duri sakit Sayyidina Ali. Pelik Sayyidina Ali sakit. Sayyidina Ali ni sebab kita orang tua doa ayat tu gagah Ali, gagah Musa. Gagah Sayyidina Ali ni. Nabi Musa ni gagah. Nabi Musa tak apa orang mati. Sayyidina Ali ni gagah. Kegagahan Sayyidina Ali 2 orang 3 orang lelaki kekuatan dia. Jejak duri tu sakit. Sahabat buatlah guting besi. Guting besi nak cokeh. Tak boleh sakit. Lalu duk siap ke dia terkinja ni nak pergi masjid. Lalu sahabat pun macam gini. Kita cabut duri kita ke mana Sayyidina Ali semaya. Lalu masa Sayyidina Ali rokok. Maka duduk tengah sujud tu. Kaki dia akak. Maka dia menipu dia ambil duri cabut. Berasa. Wis halal tu. Wana serapa
Gila dia denyut. Cabut teko semaya. Khusyuknya, nah, sahabat semaya. Kita. Khusyuk juga. Khusyuk juga. Apa tak ingat rakaat? Khusyuk. Oh. Ada skala kat Zuhur dengan Asar. 5 ke 4? 4 ke 3? Ramai gitu. Nah, khusyuk je semaya. Nah, sujud sekali. Kau sujud 2 kali dah. Apa khusyuk sangat? Nah, mikir kau golai banyak kita fikir. Dah, Allah. Umat akhir zaman. Tapi kita duduk gitu budak. Tuhan saya kita. Apa kita adalah umat yang bosu sekali. Umat bosu. Lagu mana umat bosu? Umat Nabi Muhammad SAW ni, seperti mana kita sebut sebelum ni dah. Kita ada beberapa kelebihan. Pertama sekali, Allah SWT tangguh azab. Lambat kita kena azab. Yang kedua, umur pendek, pahala banyak. Umur pendek, ganjaran banyak. Itulah umur pendek. Tolu pun. Tapi pahala banyak. Maya jemaah. Ngaji, dalam majlis ilmu. Gitu, gini. Banyak tu hebu. Tapi tolu, tak sih. Orang mana? Tapi sayangnya umat, apa nama ni? Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi ada pun deki gitu. Nabi ada sebut, aku. Nabi ada sebut. Aku, ketika mana aku buat maksiat kepada Allah Ta'ala dalam syurga. Apa dia maksiat Nabi ada? Bukan zina. Dia makan buah khuld. Makan buah khuldi. Tu pun tak ada habis. Tak ada habis sikit tu. Jadi dia hukumnya dia dihantar, diusir oleh Allah SWT. Keluar daripada syurga. Kena duduk atas dunia. Bila tunggu je atas dunia, lalu Nabi ada ni nak taubat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala isyarat ke taubat tu kena pergi Mekah. Nabi ada kata, aku nak taubat kepada Allah Ta'ala, aku kena pergi Mekah. Umat Nabi Muhammad SAW duduk mana pun taubat tu terima berlaku. Tu. Lebih kita umat Nabi Muhammad SAW. Lebih. Lalu kita jangan. Orang panggil apa? Lepas ke peluang. Ini tu hewi kelebihan kita. Oleh kerana Nabi SAW dengan berkat Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itulah selawat tu kena banyak sikit lah. Dia kena syukur kat kita. Itu macam. Yang kedua kata Nabi, ada. Aku ni, ketika mana aku buat maksiat, Allah Subhanahu Wa Taala telanjir aku. Telanjir. Telanjir tak ui selah rabuk pakai. Masa aku duduk dalam syurga dah. Maknanya aku buat maksiat tu, duduk dalam syurga. Tu yang telanjir selalu. Kau duduk dalam syurga. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ni dah lah duduk luar daripada syurga. Buat maksiat. Tuhan tutup lah puluh air itu. Tuhan tak buka air itu. Ambo ada air. Tuan-tuan semua ada air. Tapi Tuhan tak buka. Kalau duk terbuka tu, kita juga pergi pisah buka. Kita juga. Tu, kita ada salah. Tapi umat Muhammad SAW ni, Tuhan tutup air. Allahu Akbar. Kalau tak saya syukur kita tahu. Lalu gitu, kena banyak keselawat kepada Nabi SAW. Kerana Nabi-Nabi lain pun nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu khusyuk kena kahir. Apa kita semai khusyuk? Apa khusyuk ni? Kita nak terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ngaji. Khususiah bab khusyuk. Lah ni betul dulu hak wajib. Bukan nak cari khusyuk, mai ya bedok. Mai ya pun tak ambil nak semaya tak. Betul dulu hak wajib. Betul dulu syarat sah. Syarat wajib ke apa? Kemudian masuk khusyuk. Dan kita akan rasa orang panggil satu keajaiban dalam semaya kita. Sedap semaya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Sambung. Habis itu. Maka letakkan kedua tapak tanganmu atas kedua lututmu. Sedangkan jarimu terhurai. Ini kita nak rokok dah. Jadi perbuatan rokok ni adalah rukun dalam semaya. Wajib kita rokok.
Orang tak rokok, tak sah semaya. Tak sah. Bukan tidak. Tak siwi semaya. Tak sah semaya. Tapak tangan. Lagu mana nak rokok? Ini cara dia. Menurut Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tapak tangan tu di atas kedua lutut. Tak tapak tangan tu atas dua lutut. Tak seru buat gitu lah. Gitu. Dia wujud jari saja. Tak pun tak atas paha. Ada dah orang tak tahu. Ni tak tahu ni. Tak sitok dia. Tak tahu dia sakit lutut ke apa. Kalau orang sakit tu biar. Orang sakit tu biar. Takut tekan-tekan lutut sakit lutut. Jadi cara nak letak orang panggil apa? Kaedah. Nak suruh lutut apa nama ni? Rokok kita sempurna. Tangan tu kena duduk atas lutut. Sedangkan jarimu terhurai. Jari bukuk. Ada orang yang rukuk. Dia rukuk. Rukuk. Bukuk sikit. Bukuk sikit. Ini cara Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu tak dosa kau rukuk. Tak dosa lagi. Nanti ada lagi. Dan tegakkan lututmu baik-baik. Lutut tu kena betul. Dengan maknanya, kita tekan lutut tu dengan tangan kita. Jadi klip patai tu, jangan jadi kokok gitulah lutut tu. Biar tu umur lah. Atau Syekh. Itu dia. Imam Ibnu Ada dia curi tulis. Dia lenguh dia lenguh, dia buat gitu sikit. Dia kendor, jangan terik. Sebab dia suruh tegak. Sebab rokok ni dia ada syarat dia. Syarat rokok yang sempurna. Dan ratakan belakangmu, belikat kita tu, mesti rata. Kalau ustaz kita bokok sah. Jenis tulis belikat. Tu ni naik, timbul, potong. Betul? Tu kita lain. Tapi, bila kita buat ikut kaedah syarat ajar ni, belikat kita betul. Tu. Dan ratakan belakangmu, lehermu, dan kepalamu. Kepala apa kena betul juga. Jangan buat lenggok gitu. Kita rokok ada orang rokok. Dia kena praktikal, kau kena praktikal. Kau praktikal. Kenapa? Kenapa? Rokok pergi betih pula dah. Saat ni poho. Tak sempurna. Baik. Gini. Apa pergi betih? Nak tahu apa tu? Tangan panjang. Sebab tu. Allahumma salli ala sayyidina. Ada masalah kita ni. Baik. Tak apa. Kita pergi situ. Mula-mula saya tanya, apa pergi betih? Tak tahu kau? Dia tak boleh kira dia. Tak boleh tak tangan panjang. Tak boleh pergi lutut. Tak ada. Sebab dia kena syarat dia kena pergi lutut. Kena pergi lutut. Jadi kalau dia tahu dah. Kena pergi lutut. Tapi nak pergi juga betih. Nak pergi juga boho. Apa? Kalau contoh dia ada kecederaan. Nak lagi daripada cedera. Kalau nak tekan atas lutut. Luka lutut dia. CD ke berapa. Tak poho sikit. Tak atas poho kau. Ataupun tak kat betih sikit. Boleh. Tapi kalau tak ada gapa-gapa. Tak ada gapa-gapa. Tak sempurna. Mengikut satu pendapat lagi. Dekat-dekat dengan. Tak sah. Tapi tak itibar kau tu. Maknanya makruh lagi. Kenapa? Kalau pergi betih jadi sama belikat. Kalau pergi lutut tak sama pula. Allah. Tapi betul lah. Dia ada orang panggil, ada orang tinggi dah. Semua kaedah syaratnya, mesti tangan tu kena pergi lutut. Tangan tu mesti kena pergi lutut. Belikat tu kita kena lendik dia. Sebab tu nak dimudah lagi mengaji ni. Ada kerah. Ada payah dah tak. Nak betul. Sepeta kita. Maka Nabi sebut satu kaedah lagi. Buatlah
orang panggil sederhana mungkin. Maknanya tak payah kita nak tekan dah. Mana ke kita kelah mari dah 7 seri dah. So, ni seri, 4 seri dah kan. Tak, mana kalau kita nak tekan kuat-kuat tu, jadi sakit benggel. Takut tak bangun duk keras situ ya. Maka sederhana mungkin. Dengan mana? Koda cukup. Tu pun kena betul ya siapa kena. Kena betul biar siapa kena tepat dia. Jelas. Baik, ulama sebut tak sewi pala congik tu. Tak sewi pala congik, maka mata kena tengok di ibu kaki. Baru kita jadi turun tarik mula. Kalau kita tengok tempat sujud dia jadi gitu. Jadi cokeh pala. Dia jadi turun bila cokeh pala turun belikat pun timbul sikit. Jadi maka kena tengok di ibu jari kaki. Baik. Di antara syarat rukuk yang sempurna, tak boleh kita niat nak tengok ibu jari. Kita nak rukuk pani kita nak semaya, kita nak rukuk. Mesti kita kena niat nak rukuk. Apa? Tak memang nak rukuk. Tak, ada orang niat nak tengok kaki orang lain. Ada orang dia niat nak tengok jari orang lain. Kakak tu sebaya, aku nak tengok. Ataupun dia banding ke jari. Lah ni ke dia petua banyak. Kalau jari tengah panjang, kayu. Jari tengah pendek sikit, sesok. Kalau jari manis ni tinggi sikit, nafsu kuat. Contoh. Dia baca. Dia pergi baca orang sebaya. Maka mesti kita niat nak masa nak rokok tu, niat nak rokok. Niat selain daripada tu tak jadi. Niat rokok, jangan niat. Kalau titah, nak tengok kaki dia ni. Ada gok ke? Nak tengok kaki dia ni, nak tengok kain dia ni. Nak tengok gitu nak tengok gani macam-macam. Maknanya nak tengok mungkin kita nak rokok okey. Nak tengok bahagian bawah di kita tu lah. Ada lipah ko ada gapo sat ni dah. Kelitah tu boleh lalu Kita niat betul kembali semula kepada niat asal nak rokok. Jangan dicapuk Kerana kalau niat gol lain selain daripada rokok tak sah. Cuma diihtimal lagi lah. Pasal kita memang tengah nak rokok dah. Cuma jangan capu niat tu. Baik. Leher tadi tu. Betul leher kita dengan kita tarik kepala kita tadi tu. Supaya dia tengok kepada ibu jari kaki kita. Jangan ibu jari orang lain. Jangan ibu jari orang lain. Masalah. Tarik molek. Baru dia betul kepala kita. Kita ni ngaji belakang dah. Kita nak kemah mula. Nak kemah mula. Contoh kalau ada saya tegur, pelapis dada lah. Dia kata, Haji, kau tengok demo maya ni, tokeh kepala ni. Dia mau tahu mana, sudut wakil lawak lah. Terima kasih lah tolong tegur. Kita tak lapuk kita semaya ni. Kita tak lapuk. Itu dia. Dan kepalamu sehingga semuanya kelihatan seperti sekeping papel. Semua duduk. Papel kalau tak atas betul, sekeping. Tak tepi pun betul. Nombor 7 gitu. Jelas. Dan renggangkan kedua sikumu dari lambungmu. Siku kita tu kena jauh sikit. Berapa? 1 jekar daripada lambung. Lambung ni dia perut. Kita rokok ni kan. Sebetul ni. Siku kita ni. Ni. Nak disjekar ni. Daripada perut. Jangan rapat sangat. Kita orang jatuh tak boleh. Sunat orang tina rapat. Orang tina lain. Dia kena rapat. Kita jatuh kena buka. Ustaz tak apa jekar. Tak apa. Saya jauh sikit. Pasal ada orang. Ada orang. Muka dia isi lebih lah. Dengan perut dia juga. Taruh dia tu tak panjang mana lah. Adalah. Dan renggangkan kedua sikumu dari lambungmu. Sedangkan perempuan tidak berbuat demikian. Dengan makna sunat orang tina rapat. Bahkan ia merapatkan sebahagian anggota kepada bahagian yang lain. Orang tina sunat dia kepik. Begitu juga tarik dia sujud. Dia kena kepik belakang. Supaya anggota dia tu rapat-rapat belakang. Kemas. Apa lagi? Dan baca olehmu. Habis maka rukuk tadi tu dia ada beberapa syarat. Pertama sekali mesti lepas daripada Fatihah. Kecuali orang yang masbuk.
Orang yang tak ada Fatihah dengan imam. Dia orang masbuk. Tak apalah dia sudah Fatihah pun. Boleh juga dia sujud. Boleh juga dia rokok. Kita wajib habis ke Fatihah. Dia syarat nak rokok mesti kena habis Fatihah. Baik. Mana tak baca Fatihah. Tak baca Fatihah. Pasal kita khusyuk lanjut semaya. Lepas doa iftitah, qul huwallahu lalu. Lepas doa iftitah, qul huwallahu ahad. Lepas tu mikir, baca kau doa Fatihah, baca dah. Maka sujud rokok tu tak sah. Kecuali dia tak ingat lasu. Tak ingat lasu tak ada arah. Dia tak ingat. Itu mana? Jadi tu 2-3 perkara syarat rokok dengan sempurna. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, aswa'un nasa sariqatan alladhi yasriqu. Bagus sikit. Alladhi yasriqu min as-salatihi qila ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatihi qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Kata Nabi SAW, sejahat-jahat manusia, seburuk-buruk manusia, iaitulah orang mencuri dalam semaya. Kata Nabi SAW, seburuk-buruk manusia, jahat-jahat manusia, orang itu mencuri dalam semaya. Kata sahabat Nabi SAW, sahabat tanya, lagu mana curi dalam semaya? Big orang. Kalau kaki. So, banyak yang kita tengok dalam CCTV tu dah. Yang orang rokok, dia pergi big orang. Talipu orang. Curi gitu kau tak. Kata Nabi SAW, sahabat tanya, lagu mana? Wa kaifa? Ya Rasulullah, lagu mana dia curi? La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Mereka ini tidak menyempurnakan rukuk, dia sujud. Namun dia curi dalam semaya. Dan syarat lagi dalam rokok, kena tomak ni. Dan semua rokok, dan semua rukun dalam semaya, kena ada tomak ni. Sebab itulah semaya ni tak boleh cepat. Cepat tak boleh lah orang. Sebab qadar tomak ni, subhanallah. Itu paling pendek sekali. Lalu kita semaya, sakit belikat kau, lagu mana kau, mesti duduk atas qadar subhanallah. Kena ambil tomak ni. Ustaz tak ada nak betul belikat. Kita pun sakit orang. Qadar yang mampu kita buat sahaja. Hak sakit ni. Hak uzur lah. Hak tak uzur tak boleh. Kena tekan sampai boleh. Kena betul sampai boleh. Mana? Tu. Jadi Nabi sebut maknanya orang yang mencuri semaya ni ialah rukuk dengan sujud dia tidak sempurna. Tu. Jadi kita kena sujud, kena rukuk dulu. Sebelum lepas daripada Fatihah, mana orang tak baca Fatihah dia tak boleh rukuk. Pasal syarat dia. Kecuali dia tertinggal dah. Nama dia masbuk dah. Fatihah dia ditanggungkan oleh imam. Dan baca olehmu ketika rukuk itu 3 kali, iaitulah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Baca ni. Kita ngaji belakang dah. Cuma bila kita sebut sekali lagi, dia akan jadi tak no lah. Maka ni, kena baca berapa kali? 3 kali. Kalau ustaz sekali duk buat sekali. Kalau dua sekali lah orang. Kadang-kadang rokok saja. Baca pun duk senyap. Boleh ke? Lorak lagi mana? Lorak lagi mana? Kali boleh. Tak baca pun tak dosa. Cuma lorak lagi mana? Kecuali kita musafir. Musafir. Orang duk menunggu. Maka tempat-tempat hak sunat 3, boleh kita buat so. Janji dengan orang. Ataupun orang duk tunggu. Ketuk pintu kau gapo. Macam-macam lah. Tak ada masalah. Dia tengok pada tempat dan qadar dia. Jadi baca ni. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal Azimi. Wa bihamdi. Ustaz tukang sujud. Tukang sujud. Rabbiyal A'la juga. Subhana Rabbiyal A'la. Tukang. Orang ni gibuh di. Hak rokok di sujud. Boleh berlaku. Cuma ni. Kena baca kerana.
Dia waris daripada hadis Nabi SAW. Nabi suruh baca begini. Dan sunat kita baca 3 kali. Artinya, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung dan dengan segala pujian. Maknanya kita baca tu, titah lalu makna dia. Subhana Rabbiyal Azim. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Tu. Pada tu kita baca apa tu? Dia ada litah makna. Dia bagus sedap. Subhana Rabbiyal Azim pun saja tak apa dah. Cuma kalau kita litah makna, lagi dia pegang kosok kita. Jelas maknanya kita tadabbur beberapa orang panggil baca yang ada dalam semaya, dalam rokok. Ustaz tak si baca ni hak ni. Nak baca hak lain. Nak baca hak mana? Kita ngaji dah sebelum daripada ni. Ada satu riwayat disebut Subuhun Qudusu Rabbul Malaikati war. Hak kita baca lain terawih je lah. Boleh juga kita zikir dengan ada beberapa zikir yang disunatkan baca pada rokok. Kalau kita semaya sore, kalau kita tu imam baca ni. Hak ni lah orang panggil seafdal-afdalnya kerana Nabi ajar gini dan dia juga ringkas pendek. Maka kena buh juga makna supaya kita ikat hati kita. Dan jikalau semaya sendirian maka lebih baik engkau tambahkan bacaan tasbih itu sampai 7 kali atau 10 kali. Kalau kita semaya sore, sunat kita tambah 7 ataupun 10 kali. Tapi tak kita kos sore, kau kurang. 3 tu jadi so. Awak berat kita tak ada lasu. Rokok saja. Tak ada arah. Lepas tu, apa tu hetok rezeki kat aku. Apa tu hetok terima doa aku. Ibadat kira. Lepas tu time metok, apa tu hetok tangguh sikit. Buat tu hebui, cuma tangguh. Kita kena faham konsep doa. Kita ngaji dulu. Tak yang kita minta doa tu naik. Doa naik tu bit 2. Sama ada tu hebui atas dunia ataupun tu sipit akhirat. Utuh dah orang doa. Maknanya doa kita tu tunggu masa, dia panggil tunggu masa yang sesuai. Ni, ala masjid kita ni. Berapa orang ni? Puluh-puluh orang ni. Minta kaya belakang. Contohnya. Kena tu hebui belakang. Tapi dia nak lak cermin masjid. Tapi dia nak susun lepas bawah. Tapi dia nak buat jambil. Ada jadi kaya belakang ke? Dia payah. Jadi dia ada qadar dia bila masa yang sesuai yang boleh kita terima. Orang panggil permintaan kita tu. Kita rasa baik kau kita tapi tak. Masuk bab ibadah kira kita dengan Tuhan. Itu macam. Itulah kita manusia. Sebab itulah Tuhan ni dah. Dia buat neraka ni bukan nak buh kita. Dia nak buh kita dalam syurga. Tapi buat neraka ni buat apa? Pasal ni kita tolong lacuk. Tolong lacuk. Buat neraka ni nak supaya kita beli roti ke anak. Buat sakut situ. Nak suruh dia mau takut. Buh dalam neraka ni kerana keadilan Allah. Tuhan buh kita dalam neraka kerana keadilan dia. Lagi dah tak dengar. Tapi kalau Tuhan nak marah sungguh. Balik sana pada neraka dia buat. Itu macam. Tuhan sebenarnya nak buh kita dalam syurga. Kita je salah faham bahasa tu. Bahasa Tuhan. Kalau kita kena baiki ibadat kita. Nak semaya. Yang paling awal ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling mula-mula ditanya. Itu macam. Kena baiki biar comel. Maka sunat sore tu kita baca banyak sikit. Bukan kau kurang dah. Kau banyak 7 ataupun 10 kali. Sunat juga bagi imam. Ketika mana dia nak tunggu makmum dia. Kena baca lebih juga. Tu imam rokok. Allahu Akbar. Bunyi kukukeh begitu. Maka ada isyarat dah. Makmum nak mari. Maka dia sunat tunggu. Baca 2. Baik. Kalulah masa. Baik. Hak ni hak makmum. Kalulah masa tu imam tu Allahu Akbar. Kita duduk pintu tu. Masjid kita ni luar.
Tak mari sah sini. Nah, dengan situ kita kena 7 sah 8 sah. Nak jalan. Nak siapa lagi leluh lagi. Tak, gapo lagi dah. Untuk makmum kena buat gana biar dia buka pintu akad takbir situ. Sebab kita pergi Masjid Muhammadi. Oh, jauh Masjid Muhammadi. Oh, no tak imam. Mana kita nak dia muafaqah dengan imam muafaqah. Maknanya nak muafiq dengan imam. Mana nak dia rokok dengan imam, maka kena akad takbir lalu. Masuk buka pintu akad takbir lalu. Lepas tu duduk situ Ustaz. Jalan slow-slow. Kena ada cara lah. Akad takbir dulu biar dia. Rokok dulu dengan imam. Dah, ambil dulu sampai sujud naik. Lakoh. So. Pandai. Kena buat pandai lah. Makanya jalan nyok. Patah semayanya. Jalan dulu 2 langkah, berhenti. Jangan lebih. Pergerakan 3 kali pergerakan yang berturut-turut. Jelas tu boleh okey lah. Tapi kena ngaji lagi. Cuma nak buka dulu. Takut kita jumpa pani orang tu akak takbir situ pada di jalan kita kata, kakak ni ajar yang mana? Cuma kita boleh buka dulu. Tapi kena ngaji. Maknanya kalau kita logak, nak dia juga dengan rokok imam. Buka pintu akak takbir dulu. Akak takbir sana boleh tak? No, atas mi tu. Bukan molek pintu. Pintu kita ni jetak. Makanya buka-buka apa yang mari. Mari saja. Kalau pintu hak sliding, hak jenis buka dah, mana ada lalu kita, pergerakan kita tak banyak, boleh nak ambil. Nak start akad takbir tu atas min tu boleh. Dah Masjid lah ni besar-besar. Enggak bagi kita macam ni. Siapa-siapa Allah. Allahu Akbar. Baru boleh baca Fatihah. Sebab itulah jangan lorak-lorak. Lepas tu kena mari awal, baru tak kalu. Hak betul sekalinya kena ada ilmu. Kita lambat ke, kita cepat ke, kita buat seperti mana syarat nak. Utuh. Dia kita ada ilmu, kita mari lambat pun bisa gitu. Pasal kita ada ilmu. Tapi kita tak ada ilmu, kita mari awal pun tak sah. Mari awal pun tak jadi semaya. Kalau tak ada ilmu. Jelas serok tekok dah pada Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah berkuat daripada diri hamba sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ansil Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin wa fi kulli ardil Islam ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.